Negeri Terengganu bila kita menang tahun 99. Negeri Terengganu ada hasil petroleum macam Sabah. Dalam perjanjian hanya 5% saja diberi pada Terengganu. 5% saja. Sabah lebih besar lagi. Bila kita dapat menang 99, dia tunaikan diberi 5% saja. Hanya 300 juta saja. Kita anggap sudah cukup untuk tarbiyah negeri dengan 300 juta itu pada masa itu. Oleh kerana negeri sudah ada hasil, maka kita anggap negeri sudah hasil. Kita hapuskan cukai pintu rumah kediaman di Terengganu. Kerana Terengganu ada hasil. Negeri lain tak ada hasil. Rumah kediaman tak ada cukai. Hotel, kedai, rumah yang ada perniagaan ada cukai. Bot nelayan kecil tak ada cukai. Kita hapuskan. Tol jambatan dihapuskan. Termasuklah cukai bakul, peniaga kecil di pasar dihapuskan bila kita merintah. Kerana hasil sudah cukup. Duit dah ada. Ini berlaku. Sabah lebih banyak lagi. Kita tunai ni kita tak janji. Ini tunai satu tanggungjawab. Ada orang dia janji kalau menang besok harga minyak turun. Menang besok beasiswa universiti diselesaikan. Menang besok nak buat itu buat ini. Sampai sekarang tak buat. Mungkin janji tak tunai janji. Ini janji 40% nak bagi pada Sabah. Dalam Islam bukan 40%. Zaman Khulafa Rasyidin Sayyidina Umar, bila hasil negeri sudah banyak, memang ukur perintah Tuhan. Kerajaan ambil 20%. 1/5, 20%. Kerajaan pusat ambil 20%, 80% lagi tinggal pada negeri. Oh, lebih pada 40%. Di mana utamakan selesai masalah rakyat negeri dulu. Zakat dan masalah Syafi'i tak boleh pindah selagi tak selesai masalah orang miskin dalam negeri. Setelah selesai, zakat boleh pindah ke negeri lain. Ini kewajipan yang diletakkan oleh ulama kita. 80% tinggal pada negeri, pusat ambil 20%. Pusat dia ambil negeri lain, dia lagi hasil-hasil. Bukan satu negeri saja. Banyak dia dapat. 80% ni untuk rakyat. Setelah selesai rakyat tempatan ada lebih lagi, barulah boleh pindah ke negeri lain. Agih-agihkan. Ini cara pemerintahan kita.